Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nur Azlin Muhammad Nurizan, Melaka TV. Usaha merampas kembali kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Bachang adalah antara cabaran penting yang harus ditempuhi UMNO serta Parti Komponen Barisan Nasional secara keseluruhannya. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rustam berkata, Dun Bachang yang dikuasai DAP mesti dikembalikan semula ke pangkuan BN kerana ternyata pihak pembangkang gagal melunaskan janjinya kepada rakyat seperti mana ditaburkan pada pilihan raya umum ke-12 yang lalu. Maka yang orang negeri meminta supaya semua jentera-parti mula disiap-siagakan mulai lepas saja daripada UMNO yang lepas daripada sekarang. Pihak pembangkang sudah terbukti tidak mampu melaksanakan segala janji yang ditabur dan setiap kali berlaku masalah berkaitan rakyat, pihak kerajaan BN sentiasa membantu mereka dengan pantas. Berita selanjutnya. Sebanyak 22 kumpulan seluruh Malaysia menyertai pertandingan kuaya lagu patriotik Piala Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Melaka di panggung Seri Taman Budaya. Supaya negara maju jaya, aman, merdeka. Program itu bertujuan menjadikan lagu patriotik sebagai medium bagi menyemarakkan lagi semangat patriotisme dengan adanya program seperti ini. Ianya diharap dapat memberi suntikan patriotik lebih-lebih lagi di kalangan generasi muda dalam mempertahankan kedaulatan negara tercinta. Kerajaan negeri telah mengambil inisiatif mengadakan pertandingan seperti ini bagi memupuk semangat cintakan negara dalam sanubari sebagai rakyat Malaysia. Dalam pertandingan itu, kumpulan Majlis Perbandaran Alur Gajah telah menjadi johan seterusnya membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta piala.